Salam guys. So kita nak pergi ride. So ni ada phone holder, ada botol, ada gloves. Kita belum pakai ya. Kita tengok jalan dia memang kabus baik. Okay, so target kita nak pergi Etihad dan Old Trafford, InsyaAllah. Ciao. Okay, so we arrived at our destination, which is Etihad. So we're gonna drink a water a little bit and continue our expedition to Old Trafford. Okay, as you can see, this is Etihad Stadium. Sejuk baik. Ngam tak ngam. Tengah on the way pergi Old Trafford. Lepas tu terjumpa pula ni ada marathon lah, Manchester Marathon. Go. So sekarang ni kalau nak lintas kena tunggu ni tau. Kena tak tahu lah. Dia kena tunggu masa yang terbaik tau untuk lintas. So nak lintas tau. Kena lintas sekali lagi ya. Dan tu boleh nampak Old Trafford. Okay, kita dah sampai di Old Trafford. Okay, mantap. Ni dia Old Trafford yang digembar-gemborkan. Okay, so kita dapat tengok keadaan di Old Trafford. Info kita tersesat sikit. So kita kena pusing jalan jauh sebab macam dia banyak setiap jalan tau. Okay, tapi ni lah, tengok banyak orang kan. Tadi sana lagi serabut lah. Nak jalan pun susah. Kita tengok macam mana dapat balik ke tak. So kita dah nampak kereta beratur ni, maksudnya basikal pun mesti boleh lalu lah. Okay, jadi kita nak sambung ride. Sekarang dah berapa PM? Sekarang 16.33 Okay. Okay, itu saja. Dah sampai rumah. Nak sikit berapa km? 23 km. Mantap.